Itu first time. Itu pertama Malam, kali lah untuk malam. saya. Itu jalan sampai ke dalam. And then sampailah di satu saat tu, tiba-tiba rasa semua orang terdiam. And masa plan nak baling tu, kan nampak dia bergerak. Dia macam muka orang, rambut sisi tepi. Okay, muka rambut sisi tepi, dia macam pegang pokok. Sekolah kami ni famous berkenaan dengan beberapa kisah. Antaranya ialah relate dengan tentera Jepun. Dan malam tu aku tak boleh tidur. Tahu tak apa aku dengar? Aku dengar bunyi tapak kaki kawan. Yang tak tahannya, kenapa aku seorang yang sedar dan aku seorang yang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Macam tiba sangat kan? Tak apa. So hari ni bersama dengan saya Daus dalam podcast Mafalab edisi seram. So kalau nak diikutkan dengan episod yang sebelum ni, kita kebanyakannya moderator banyak bercerita tentang kisah-kisah seram. Tapi hari ni, untuk episod kali ni, kita nak bawakan sedikit kelainan. Kita bawakan guest sendiri, yang mana kita ada kat sebelah sekarang. Nama dia Razi, aka Mamu. Kita bawa daripada Penang. Mari. Kita bawa dari Penang, mari. Okay. So untuk pengetahuan ramai, sebenarnya Razi ataupun apa yang saya panggil dia, nama panggilan yang saya gunakan adalah Mamu. Dia salah seorang kawan saya, kenalan saya. Dan untuk selama berkawan dengan dia, sebenarnya banyak cerita-cerita seram yang dia dah pernah ceritakan. So saya bawakan dia untuk dalam episod kali ni, untuk beliau berkongsi sendiri kisah-kisah seram yang pernah beliau hadapi. So okay, boleh proceed Marmush ataupun Mamu untuk introduce diri. And then kalau nak mula bercerita tu boleh teruskan. Boleh start Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Razi, ataupun mudah disapa sebagai Razi. Tapi normally dekat sini, kawan-kawan sini panggil Mamu lah, sebab mereka tahu kata saya asal orang Penang. Jadi Penang dengan panggilan Mamu tu memang selalulah dapat kan. Bila kata orang Penang, akan dapatlah gelaran Mamu tu. Jadi boleh juga, boleh disapa sebagai Mamu boleh, and Razi boleh, Fakhrul pun boleh. Tapi normally Fakhrul kawan-kawan yang rapat je lah. Formal Fakhrul Fakhrul. Alright. So terima kasih kepada kita punya host daripada studio Mafalab kan. Mafalab. Untuk kali ni saya pun tak tahu dijemput untuk cerita berkenaan dengan pengalaman seram lah. Actually cuba susun juga apa yang kita nak cerita hari ni berkenaan dengan pengalaman seram yang pernah saya lalui, tapi kita tak mau terlalu membesar-besarkan lah kisah ni. Just a pengalaman. So tak perlu nak, orang kata tak payah nak kecoh-kecoh lah. Ni pengalaman biasa-biasa je sebenarnya. Tak ada benda yang terlalu excited. Alright. Okay, so sebelum tu, okay, Cep, sorry, minta maaf mencelah. Sebelum tu saya nak tahu serba sedikit tentang kehidupan Mamu ni. Seberapa familiarnya Mamu dengan orang kata kisah-kisah mistik ni? Macam dia ibarat macam mana? Dia jadi selalu ke, dia jadi kadang-kadang ke, dia jadi macam jarang-jarang? Kita nak tahu benda tu kan. So kita tak tahu sebab kadang-kadang ada jenis yang selalu kena sampai dah macam alah hantu, macam tu. Kita nak tahu seberapa familiarnya. So nak kata familiar ni, kalau secara ringkasnya, memang daripada usia muda, memang pernah nampak. And saat lagi kita ceritalah macam mana daripada awal-awal pernah nampak dulu. And daripada mula nampak pernah pengsan. And lepas tu dah start nampak tu rasa gugup biasa-biasa je. And after that, sampai sekarang besar pun pernah je nampak untuk beberapa tahun lepas yang paling terbaru. Tapi dah tak merasai macam awal-awal nampak dulu. Macam dulu awal nampak, kita nampak memang bila nampak je sosok benda ni, orang panggil makhluk gaib ni, and memang first start nampak memang pengsan lah. Lepas tu dia dah start, bila kerap juga nampak,
Dia just kita rasa macam ketak tau. Rasa gugup dalam hati dah. Macam jantung dudak-dudak dan itu lutut pun rasa longgak. Tapi dia dah tak pingsan. Okay. And sampai besar sekarang pun yang the latest one memang nampak untuk 2-3 tahun lepas tu. Nanti kita serta juga. And nampak tu dia just terkejut. Lepas tu rasa ketak tu ada. Tapi lutut longgak tu dah tak ada. Oh, maksudnya dah steady lah. Dah macam tu lah. Dia macam paling teruk pun dia jadi macam nampak tu macam lembaga ke ataupun side eye ke ataupun memang nampak sebiji. Yang kerapnya nampak sebiji. Memang bentuk. nampak rupa bentuk macam mana. Yes. Kira mana kalau tanya hang boleh describe ke dah? Hang boleh describe lah. Yes, ada yang secara kasarnya kita boleh describe bentuk yang sekali imbas nampak. Ada yang memang kita nampak physically macam mana dia punya kuku, macam mana dia punya rupa rambut. Oh, maksudnya hang memang boleh cerita detail lah. Ada yang boleh cerita detail, ada yang just sekali imbas. Tapi kita still lah nampak physical dia, bentuk dia tu macam mana. Faham. Cuma tak sempat nak tengok dia punya kuku, color apa, panjang ke pendek dia pakai baju color apa, semua tak nampak. Medical mana tak tahu. Okay. Faham. Okay, teruskan. Alright. So okay, saya ni orang Penang. Memang lahir di Penang. And membesar sampai usia 8 tahun. So di usia 8 tahun tu saya 7 tahun darjah 1 kan. 7 tahun darjah 1. And sekolah di sekolah kebahasaan biasalah. Sekolah kebahasaan, sekolah rendah kebahasaan kan. Sempat setahun di Penang. Dekat mana? Penang tu dekat mana? Di Teluk Kumbak. Di Teluk Kumbak. Teluk Kumbak. Alright. So disebabkan saya ni bukanlah kata kita orang Penang buah dah, tapi individually tu saya memang nakal daripada kecil. And even dekat kampung pun orang tahu kenakalan saya. Jadi disebabkan mak saya tak boleh kawal kan, sebab saya nakal sangat sampai di sekolah tu result periksa darjah 1 pun teruk apa semua. Jadi mak saya decide untuk hantar masuk asrama. Okay. So di usia 8 tahun saya dihantar masuk sekolah di Kedah, which is sekolah agama. Sekolah agama masuk dan berasrama lah. Sistem dia berasrama. Tapi untuk peringkat darjah ni, kita taklah duduk asrama yang warden jaga dah. Kita duduk dengan mudah kata mak angkat. Tapi mak angkat ni dia jaga macam asrama lah. Dia cuma dia jaga dalam rumah. Oh, dia konsep macam duduk dalam rumah lah. Dalam rumah. Beza kalau asrama ni normally duduk bangunan asrama kan. Macam hostel tapi lah. Macam kami ni duduk untuk peringkat darjah lah. Untuk peringkat darjah kita duduk dengan mak angkat. Ada yang jaga. Pelajar pun waktu tu lebih kurang 60 orang lah dia jaga budak-budak. Kira mana satu rumah 60 orang? 60 orang. ramai. Rumah dia pun quite besar lah juga. Ada besar. space lah untuk setakat budak-budak nak tidur. Untuk buat kerja sekolah atau apa. Okay. So saya duduk di sekolah tu di Kedah. Walaupun saya orang Penang, mak saya hantar di Kedah sebab buah sangat. Jadi hantar pergi duduk jauh sikit. Duduk sekolah agama di Kedah tu, duduk dengan mak angkat supaya dipantau kan, diberi didikan disiplin apa semua. Faham? So saya duduk di usia 8 tahun sampai usia saya 22 tahun. Wih, kat sekolah tu? Sekolah tu. Which is 6 tahun di peringkat darjah duduk dengan mak angkat. The extra umur tu duduk di asrama. Asrama. Sampai 22 tahun? Yes. Tu kira peringkat apa? STAM apa? Dia tak. Kita tak tahu apa SPM Okay. Sekolah agama ni normally orang akan faham dia ada dipanggil satu peringkat Thanawi. Sanawi. Tapi actually mudah nak fahamnya, peringkat dia darjah dengan menengah. Cuma bezanya panggilannya, darjah dia dipanggil ibtidai, which is bahasa Arab dia ibtidai, tapi dalam bahasa Melayu dia permulaan lah, darjah lah. So ada darjah 1 sampai darjah 6. And sama juga Sanawi ni form 1 sampai form 6. Tapi sistem dia yang saya kena highlight, kenapa umur saya lama sampai 22 tahun di sekolah tu. Okay, sekolah ni dia memakai satu sistem yang biasa dipakai di sekolah-sekolah Arab. Yakni ketika mana peperiksaan, kalau fail exam peperiksaan, kita tak naik kelas. Oh, maksudnya repeat SEM lah, repeat macam tu SEM, yes. konsep. Dia macam tu. So dia jadi macam lagi lama repeat lagi lah, lambat habis. So mudah kata umur meningkat tapi duduk di kelas yang sama. Oh, faham. Tapi ahli kelas lain lah. Ahli kelas lain kita akan jumpa generasi baru, generasi baru. Which is kita dah berumur, kira kalau jumpa budak baru tu, kita dengan tak naik kelasnya, kira budak fail. Tapi bila naik je orang pelajar baru masuk, and kita rasa kita otai dalam kelas tu. Padahal kita pelajar fail. Repeat SEM lah. Kan? Okay, faham. Okay, tapi cerita dia bukanlah fail sangat pun. Adalah untuk beberapa SEM tu saya gagal. Disebabkan kesilapan dan kenakalan sendirilah. Belajar main-main sebenarnya.
kan. Okay, so itu kita tolak tepi lah. Dan itu berkenaan dengan saya. Memang saya di Pening, membesar di Pening sampai 8 tahun. Lepas tu di sekolah agama, that one sekolah agama di Kedah. Okay. And habis tu saya sambung di Kelantan. And after that saya balik di Kedah balik untuk ambil STAM lah. Okay. Berkenaan dengan kisah-kisah gaib ni, ketika mana saya bermulanya usia 8 tahun sampai ke 22 tahun, itu kisah paling banyak yang saya jumpa. So maksudnya dalam maksudnya di masa di sekolah agama di Kedah lah. Yes. That timeline lah paling banyak saya jumpa. Okay. And di Kelantan tak ada, alhamdulillah. Sebab ingatkan di Kelantan tu sebab tak pernah tengok, rasanya mungkin dah hilang lah kot, dah tak tengok dah lah. And sambung STAM pun sama tak nampak. And then saya balik, saya terus bekerja di KL. Tu start jumpa balik. So kita maksudnya Kelantan clean lah. Walaupun dia dikecam hebat, red flag, sebabkan red flag yang terlalu banyak. Tapi clean tak ada hantu, tak ada apa ni muskil ni. Power orang Kelantan tapi bukan racist disclaimer sikit. No racist. Tapi at that time isu Kelantan tak macam sekarang. So kita tak tahu lah, mungkin zaman tu okay sikit lah. Tapi actually secara personally memang di Kelantan alhamdulillah memang tak pernah encounter tak pernah ada apa-apa pengalaman lah. And ingatkan memang dah hilang terus, memang tak nampak terus. Rupanya ketika mana di KL diberi pengalaman lagi untuk encounter benda ni. So maksudnya ke KL ni untuk berhijrah bekerja. Okay, orang kata apa? Bekerja secara professionally lah. Lepas daripada belajar. Dulu zaman belajar ada juga buat side income macam tu, kerja car wash lah apa semua. Tapi orang kata apa, tak betul-betul contribute dalam dunia kerja, just part time je. So itulah berkenaan dengan saya. Serba sedikit lah. Yes. Walaupun introduction dia sedikit panjang, tapi at least kita boleh nampak lah macam mana perjalanan Mamu daripada Penang ke Kedah, ke Kelantan, and then berhijrah ke KL untuk bekerja. So berbalik kepada pengalaman yang bermulanya peristiwa ataupun pertama kali Mamu experience, maksudnya menghadapi pengalaman yang berkaitan dengan alam gaib ni, maksudnya di Kedah, di sekolah agama Kedah. Betul. Okay. So boleh tak cerita sikit? Okay. So dia macam ni, balik pada di sekolah di Kedah ni, memang kalau nak bercerita tu dia introduction dia akan jadi panjang sikit sebab saya cuba nak fahamkan orang. Sebab takut orang sekarang faham mana-mana sekolah agama akan melalui benda yang sama, tapi actually lain sekolah, lain tempat, lain orang akan melalui situasi yang berbeza, pengalaman yang berbeza sebenarnya. Okay, ketika di Kedah, first time lah ni kita terus masuk, saya terus masuk. First time saya jumpa satu benda ni lah, benda gaib ni, ataupun kita panggil hantu ke jin ke, wallahualam. Entity lah. Entity, betul. Entity. So kita panggil entity. That time macam tadi saya ulang, saya duduk dengan mak angkat kan. So ketika mana duduk dengan mak angkat ni, kami tak macam di asrama. Asrama ni kadang-kadang dia sedikit bebas sebab kadang warden ada, kadang warden tak ada. Betul. Sebab warden dia ada waktu rehat dia. Dia tak 24 jam meronda semua kan. So kalau kita duduk dengan mak angkat, which is kita duduk dalam rumah dia, kita bising ke apa memang dia akan dengar, dia akan pantau. So kita nakal ke apa semua, dia akan ambil tindakan lah, which is dia jaga kita dari sudut disiplin. Alright, so jarang kita nak terlepas keluar. Okay, di sekolah saya ni, dia normally di perkampungan. Dia adalah satu perkampungan, and ada sekolah dalam tu, and ada rumah-rumah staff kat situ, and ada juga asrama, surau, masjid dan sebagainya. So ketika mana peristiwa ni berlaku, kami yang duduk dengan mak angkat ni jarang terbabit dengan program-program sekolah di sebelah petang sampai malam. Petang ni hanya just boleh keluar pergi main bola macam tu, and then balik. Malam solat pun akan solat dalam rumah tu sebab masih budak, jadi tak dilepas pergi ke masjid. Sebab apa? Kalau pergi masjid dia akan jadi bebas lah. Betul. And sebab pergi masjid, kalau kita buat hal ke apa semua, susah lah penjaga kita tu nak ambil tindakan. Sebab yelah, sebab lagi-lagi kan mangkat kan. So nak jaga. So kita biasanya solat 5 waktu akan solat dalam rumah secara berjemaah lah. Kita ada 60 orang dalam tu, and kita akan dididik solat berjemaah dalam tu sampailah ada yang boleh jadi imam apa semua kan dalam tu. Okay. Seingat saya, peristiwa yang start mula-mula berlaku ketika mana kami ada juga fasa-fasa yang pihak sekolah suruh pelajar kena datang certain program di sekolah petang ke malam. Okay. So
peristiwa ni berlaku, kami ada satu program di sekolah dan kena pergi waktu malam. Okey. So kena solat maghrib dengan isyak tu di surau Di yang surau. dekat sekolah lah. Okey, faham. Surau kat sekolah. And ketika pergi tu tak ada masalah apa pun. Pergi semua tak ada masalah apa, kita pun ikut program macam biasa lah apa semua. And waktu balik, ketika mana kami balik sampai ke rumah mak angkat kami tu, kebetulan tukang jaga kami lah, which is pak angkat kami tak balik pada masjid lagi. Kami pergi semayang kat surau di sekolah. Jadi pak angkat kami ni solat di masjid. Ketika mana kami balik, dia tak balik lagi. So bila tak balik lagi, kami macam ada masa tau, ada rasa macam dia tak balik lagi, so kita boleh macam main dulu ke apa. Padahal dah malam dah lepas isyak waktu tu. Dah lepas isyak. Kira lambat dah pukul 10 macam tu. Maybe waktu tu kat masjid ada program ke apa kan. Jadi dia balik lambat. So kami pun beramai-ramai, bebas kejap lah. Bebas kejap. Kami ramai-ramai, kami lajak naik daripada rumah mak angkat kami tu, kami naik. Actually rumah mak angkat kami ni laluan dia ni laluan bukit. Laluan bukit sampailah kedalaman tu baru ke jumpa kampung pula. Oh, maksudnya dia macam nak kata dalam hutan lah lebih kurang. Lebih kurang. Dia lorong dia tu memang lorong pergi ke hutan. Dia akan jumpa bukit. Dia akan lorong tu akan jumpa sebelah kanan bukit yang memang hutan. Belah kiri tu bendang. Which is laluan tu malam memang tak ada tiang lampu apa semua, tak ada. Memang gelap. Okay, kejadian ni umur berapa time tu? Kejadian ni umur saya 9 tahun kalau tak silap. Wih, berani tahun kedua lah. Kira berani lah masuk untuk jalan. Kita ramai. Kita ada 60 orang budak waktu tu. Oh, masuk 60 orang naik sekali. So bila kita pergi jalan sajalah nak lajak atas tu. Actually bila waktu siang atau waktu cuti hari Sabtu Ahad, memang biasanya kami akan Sabtu Ahad pula, Jumaat Sabtu, Kedah, Jumaat Sabtu. So kami akan banyak berjalan pergi ke kampung dalam tu. Jalan kaki ramai, lebih kurang dalam 1.5 kilo macam tu lah jarak dia. Jauh jugalah jalan. So and bukit tu pun kami banyak kali naik turun main. So dah biasa lah, dah biasa. Untuk siang best. Sebab situ pula ada kebun getah lah apa semua. Jadi dulu orang duk main biji getah. Zaman permainan budak-budak dulu. So kita selalu lah lalu lorong tu. Tapi malam at that first time memang first time. Itu pertama kali lah lalu untuk saya. Tapi malam dah kita jalan sampai ke dalam. Jalan-jalan memang laluan hutan tu. So bila lalu tak ada apa, biasa malam sunyi apa semua kan. Memang just angin yang lalu apa, tak ada rasa yang pelik-pelik pun pada mulanya. And then sampailah di satu saat tu, tiba-tiba rasa semua orang terdiam yang sebenarnya orang tak nampak pun apa, tapi dia tak tahu, dia secara automatically semua diam. Pada masa naik tu duduk hura-hura macam sembang-sembang lah budak-budak kan. Tiba-tiba semua terdiam. And waktu terdiam tu, at that time masa terdiam tu, saya dengan ada kawan saya, lebih kurang 2-3 orang juga, kami tertengok di satu sudut, di mana sudut tu bertentangan di antara pokok cempedak. Dalam hutan ada pokok cempedak and ada pokok getah. Pada awalnya saya sangkakan benda tu maybe sarang tebuan. Macam sarang tebuan lah. Kami panggil sarang temingat. Dia macam tebuan tapi dia bukan tebuan. Dia bukan tebuan. Dia adik-beradik lah. Orang kena panggil temingat. Temingat ni dia macam adik-beradik tebuan lah. Dia memang jenis ekor. Cucuk juga masuk bisa jugalah. Dulu macam-macam ada orang panggil temingat hitam lah, temingat hutan lah. Angkut-angkut. Orang panggil macam tu kan. Angkut-angkut biasa dengar lah. Temingat. Geng-geng dia lah, geng tebuan ni. So mula saya sangkakan dia macam sarang temingat sebab dia dalam satu bentuk di pokok tu. Dia melekat kat pokok lah. Melekat kat pokok. Okay. And bila tengok balik, dulu bila kami nampak sarang-sarang temingat ni waktu siang lah, kami baling, kami lari. Oh, jenis kacau lah. Perangai budak-budak ni punya buah, baling lari. Lepas tu siapa yang kena macam tu. Siapa yang kena. Tapi normally semua kena. Memang akan tengok lah 2-3 bintik kat tengkok ni. Tak ada nak lari lah, mereka pun laju. Kena sakit boleh. Sakit tu boleh. Sampai jumpa mak angkat kata, pergi mana? Kena temingat pula kat hutan. Ada hutan pula kali kedua. Tambah sebab lagi buah, So sama juga at that time malam nampak. And kita decide nak baling batu. And dia nak lari. And masa plan nak baling tu, that time nampak dia bergerak.
Maksudnya bergerak. benda yang macam seolah-olah sarang tu bergerak. Yes. Okay, dia rupa dia sebab dia macam pokok. Aha. Dia macam pokok, dia macam melekat. Aha. So kita just nampak bonggol macam tu. Aha. And so that's why nampak ingat sarang. Okay. Tapi ketika mana kita decide nak baling batu tu, dia bergerak. Dah Keluar baling daripada lah. pokok. Tak baling lagi. Oh. Baru rasa nak tunduk je, nak ambil Aha. batu. Tak tunduk lagi. And then nampak dia bergerak keluar daripada pokok. Ui. Masa tu baru perasan, rupanya benda yang kita nampak yang macam lekat macam hitam tu sebenarnya adalah dia macam muka orang, rambut sisi tepi. Okay, muka orang, rambut sisi tepi, dia macam pegang pokok macam ni. Dia macam pegang pokok macam ni tau. Lepas tu dia dia macam dia mengintai. Bila dia tahu kita perasan, dia bergerak. Uish. Serius ah? Masa tu tengok situasi tu lebih kurang 2-3 minit. Lama lah. Lama. Sebab kita nak cuba confirm. Budak kan nak cuba confirm benda apa. Maksudnya memang nampak physically lah. Nampak tangan. Bila dia bergerak tu, nampak apa yang kita macam apa ni. Tapi mulut tak boleh nak cakap kat orang. Dia jadi berat lah. Berat. Nak cakap, nak berjerit apa semua tak boleh. Dia macam otak masa tu nak tengok, nak kenal ni benda apa, dan masa yang sama nak confirmkan dengan kawan ni apa dia sebenarnya. Okay. Macam tu. Budak kan tengok, terus kawan cakap cabut. Lari lah. Member kata cabut. Masa member kata cabut, dia terus daripada keluar macam tu, naik. Terbang. Uish. So budak, as a budak, bila dia tengok naik macam tu, otak dia bagi split second lah. Lari, ini hantu. Confirm. Confirm. So bila lari ini hantu, budak punya imagination tu dia bertambah. Dia nampak, kita tak tahu benda tu naik ke atas, naik pergi ke mana, untuk lari ke apa. Tapi imagination kita bertambah. Waktu tu saya terbayang, dia naik, mungkin kalau saya lari, dia akan ikut macam tu. Ligan lah. Okay. Jadi apa pilihan yang saya ada waktu tu, disebabkan otak tak boleh fikir, dia macam nak lari split ke second apa, punya apa panggil pemikiran lah. Okay. Tak tahu, pilihan tak akhir, blank, padam. Sebab dia tak jumpa jawapan dah nak Oh, pilih maksudnya pengsan lah. Pengsan. Lah, plot twist guys. So saya akan lari. saya akan dia ni lari. Tap. Shut down. Aish. Itulah pengalaman Plot saya pengsan. Oh, maksudnya itu first time lah. First time pengsan. Oh. And pengsan waktu tu memang tak ingat apa. Yang ingat masa tu kawan dah papah memang dah dekat dah dengan rumah mak angkat tu. Kira separah sedak tu dah papah memang. Tapi dalam sedak tu kaki sempat godek-godek untuk lari. Oh, faham tak? percubaan lah. Percubaan. Jadi bila dah sampai tapi best thing is bila dah sampai pak angkat balik daripada masjid apa semua, and dia tak sempat tengok pun waktu tu rupa aku macam mana. Rupa aku macam takut ke nampak tu, dia tak sempat tengok. Dia kata semua dah balik, masuk, basuh kaki, make uduk apa semua, tidur. Macam tu dia cakap. Oh, dia padahal waktu tu kita dalam hati rasa macam nak bercakap, nak bercerita, nak ni. And dia tak perasan. And itulah first time peristiwa dia. Oh, okay. Agak interesting sebab kalau macam untuk entiti ni apa yang diberi nama ataupun apa dia punya panggilan ke? Okay, untuk saya sampai sekarang ada dua yang entiti yang saya rasa macam yang berkemungkinan itu dia. Yes. Okay, faham. Sama ada dia anak, ataupun dia langsung. sebab saya tak boleh kenal. Takkan kita nak pergi tanya dia hang ini kan. Yalah sebab dia pun jauh kan. Sebab dulu kita nampak macam dia rupa dia pun macam sama kan. Lebih kurang. Sebab dia pun jenis berambut panjang, baju putih apa semua kan. Tapi kita tak tahu kategori dia betul-betul ini dia macam mana. Tapi orang kata yang nak membezakan dia adalah cara mengilai. Tapi betul? Untungnya dia tak buka mulut lah time tu. Mungkin dia pun terkejut-kejut, dia lari dulu. Mungkin member pun macam first time. Orang. Ada budak lah 8 tahun. Budak ni tak nak balik rumah. Mula-mula dia fikir kan. Tapi serius tu. First experience dah. Umur 9 tahun. Yes, umur 9 tahun. Kecil lagi tu. Yes. Itu yang memang. And di sekolah ada ustaz saya seorang, kami panggil Ustaz Non. Ustaz Non ni dia memang banyak tahu berkenaan dengan cerita yang saya pernah nampak entiti ni.
Sebab saya banyak bercerita dulu dekat kawan-kawan bila saya nampak saya akan Okay. bercerita. Dan Okay. cerita ni sampai kat Ustaz Non. Punyalah Ustaz Non pegang yang kata saya pernah nampak ni, setiap kali generasi baru masuk sekolah, Ustaz ni akan cakap dengan budak-budak baru, nak dengar cerita tu pergi jumpa Fakhrul Razi. Oh, maksudnya macam mana? Hang ni the most experienced student lah. Untuk dia lah. Tapi actually Ustaz Non tu dia kadang dia terlalu excited sebab dia tahu banyak cerita yang aku pernah cerita dekat dia. Dia tak cerita kat dia, cerita kat kawan-kawan, tapi kawan-kawan cerita dekat Cerita kat dia lah, faham. Tapi biasalah Ustaz ni dia layan kita macam anak-anak kadang kan. Dia excited macam tu lah. So Ustaz Non ni kira pak angkat hang kat sekolah tu No. tak? Dia Ustaz cikgu Non lah. guru yang mengajar di sekolah. Oh, bukan yang pak angkat tu lah. Pak angkat dengan mak angkat kami panggil War. Wajah dengan Wonan. Wajah ni yang perempuan, isteri dia. Wajah. Nama dia kalau tak silap Jamjah, nama orang lama, Ush, nama tradisional. klasik. And suami dia Manan. So kita panggil Wajah Wonan. So okay. Berbalik kepada pengalaman mistis untuk first time ni umur 9 tahun. So untuk next ni adakah pada tahun yang sama ataupun No. Okay. So the next one is yang ingat actually banyak yang kita nampak, yang aku nampak secara sekilas pandang. And dia punya terlalu nampak tu kadang-kadang rasa macam maybe bukan. That's why aku tak ceritalah benda yang aku rasa mungkin bukan, mungkin ya. Tapi aku akan cerita yang betul-betul aku nampak je lah. yang confirm kan okay, benda tu. Okay. Alright. So yang the second one is peringkat darjah, aku darjah 1 sampai darjah 6 should be duduk dengan mak angkat. Sebab mak angkat ni dia akan bagi jaga makanan kita, makan minum kita, and dia yang akan basuh baju kita. Budak lagi tak pandai basuh baju lagi. Betul. Jadi tapi duduk dengan mak angkat ni, benda yang paling tak seronok ialah rasa macam duduk dalam penjara. Yalah dia macam di orang kata yalah duduk ni tak keluar, dia tak bebas. Betul. So jadi kita banyak tengok budak-budak asrama bebas apa semua pergi sana sini, tengah hari boleh keluar. Kami tengah hari tak boleh keluar, tengah hari kena paksa tidur. Qailullah orang panggil. Qailullah. So tak boleh tidur. Jadi pada darjah 4, di ketika aku di sekolah tu, dulu tradisi sekolah tu darjah 4 boleh diberi peluang untuk masuk asrama. Asrama peringkat darjah lah. Which is asrama peringkat darjah tu di sekolah rendah. Yang dekat surau yang kami pergi tu, surau tu dia macam ni, bangunan dia atas surau, bawah asrama untuk peringkat darjah. Darjah 4, darjah 5, darjah 6 akan duduk di asrama tu. So pengalaman aku minta kat mak aku nak duduk asrama, semua tu nak bebas. Untuk darjah 4. Darjah 4. Okay. So duduk asrama. Okay. So benda ni aku kena ulang sikit berkenaan dengan sekolah kami ni famous berkenaan dengan beberapa kisah. Antaranya ialah relate dengan tentera Jepun. Tentera Jepun dekat sebab, sekolah. Yes, sebab tanah sekolah kami dulu hutan. Okay. Hutan, kebun getah lah apa semua, and ada bangunan lama, which is orang lama cerita bangunan lama tu ialah bangunan sama ada hospital Jepun ataupun bilik mayat Jepun sebenarnya. Uish, Lama, memang lama. Kalau aku bawa pergi sekolah aku tu, uish. bangunan tu masih ada tapi dah renovate lah. And memang kami masuk je sekolah tu, kami dapat cerita macam tu. Sebab tanah tu memang, sebab dia hutan, maybe markah-markah Jepun lama ke apa semua dia macam tu. Betul. And tempat dia orang kata apa, strategik, bawah tu ada sungai. Betul. Ada sungai, ada Bila dah ada sungai ada ni senang maksudnya lah, sumber tu ada lah. betul. Sumber tu ada betul. So apa nak relate dengan tentera Jepun ni, wallahualam aku pun tak tahu sejauh mana kebenaran bangunan tu berkenaan dengan tentera Jepun. And cuma seingat aku ialah cerita-cerita yang orang sampaikan sama ada dia hospital Jepun ataupun bilik mayat. Macam itulah yang memang dia ada, ideologi yang maksudnya ada kaitan dengan tentera Jepun jugalah, tapi tak sure apa dia. Yes. And cerita sini kata pernah encounter dengan tentera Jepun ni. Maksudnya which is entity tentera Jepun. nampak. Yes. Cerita sini. So at that time aku just macam cerita sini kan, macam okay. Sini aku pernah nampak macam ni, orang ni pernah macam tu. And tak sangka yang aku akan melalui benda yang sama. Cakap sah. Aku tak cakap apa, aku just macam dengar. Okay, kita tahu senior ni memang kan. pengalaman senior masing-masing pernah jumpa macam-macam. Okay. So kita just dengar cerita je lah. Tapi maksudnya tak sangka lah benda tu yang kita akan experience juga. At that time masa aku duduk asrama kami ni, asrama untuk budak darjah ni, depan, belakang, kiri, kanan
Padang bola. Okay. Padang bola. So padang bola saiz beza-beza lah. Saya untuk budak sekolah rendah ni, okey, beza-beza. Belakang padang bola tu memang hutan terus menghadap bukit Okay. menghadap bukit. So ada satu peristiwa tu di mana aku tidur malam. Ramai dengan kawan-kawan dalam asrama kan. Dalam dom. So tidur. Dan malam tu aku tak boleh tidur. Okay. Sebab sunyi. Depan belakang kiri kanan padang. Yalah, jadi luar Jadi sunyi sangat. Dan perkampungan sekolah kami ni dia dalam kampung pedalaman. Jadi lewat malam tak ada kereta yang lalu. Okay. Susah nak ada kereta. Ya, dalam hutan kan. Dalam hutan. So jadi bila mana aku malam tu tak boleh tidur apa semua, cuba untuk tidur. Kawan-kawan semua dah tidur, jadi kita tak boleh tidur. Budak kalau tak boleh tidur, otak dia akan fikir macam-macam lah. Yalah. Dia akan fikir itu nak main lah, ini nak main macam-macam. Overthinking. So kita dah tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, apa kita buat? Budak-budak punya sam macam biasa, ambil selimut tutup muka. Okay, ketika mana ambil selimut nak tutup muka tu, dia dalam fasa tengah-tengah dah nak lena. Faham tak? Kita bila dia cuba on the way. On the way tu nak mengantuk. Masa nak on the way tu, tiba-tiba tahu tak apa aku dengar? Aku dengar bunyi tapak kaki tengah berkawat. Tahu tak tapak kaki tengah berkawat? Dia bunyi macam tu lah. Tapi dia tak cakap. Dia tak cakap lah bunyi arigato ke, bunyi hino kami kagura ke, dia tak cakap. Memang tak cakap langsung lah bahasa Jepun apa semua kan. Tapi muka bunyi tapak kaki lah. Okay. So at that time aku rasa macam maybe ada orang kampung main nak buat apa-apa lah, tak tahu lah nak cek padang ke nak masuk dalam hutan ke apa malam. Sebab orang kampung ada je yang masuk hutan malam-malam. Okay. So mula aku fikir macam tu. Tapi makin lama makin banyak bunyi tapak kaki tu. Okay. Yang tak tahannya, kenapa aku seorang yang sedar dan aku seorang yang dengar. Yang lain semua lenop, tidak mampu hima. Yalah, sebab seorang je yang berjaga kan. Jadi aku waktu tu macam sebab aku nak kejut kawan aku tapi aku takut. Aku takut. And aku pun rasa macam benda apa sebenarnya kan? Macam apa kan? And terus terlintas waktu tu. Tahu ni tentera Jepun. Terlintas cerita pasal tentera Jepun tu kan. So aku rasa serius lah macam tu. Lepas tu disebabkan aku terlalu takut. Tapi takut yang aku nak confirmkan benda apa sebenarnya. Okay. Tahu aku buat apa? Daripada tak lena aku buka, aku panggung kepala sikit. Sebab kaki aku, di sebelah kaki aku terus tingkap. Okay. Jadi bila aku panggung sikit je parah-parah mata ni, aku dah boleh nampak dah luar tu apa. Apa tu? So bila aku bangun, aku jenguk je muka aku tengok. Memang aku nampak tak ramai pun. Boleh nampak lah macam dalam 3-4 orang je sebenarnya. Tapi memang nampak betul-betul physically tentera tak berkepala. Yang bestnya, aku jenguk je kepala, kawat tu dah berhenti. Dia tinggal duduk berdiri diam je. So tadi dah tak boleh nak tidur. Bila jenguk kepala tengok-tengok, rezeki lah terus boleh tidur. Terus lena. Tapi disclaimer yang aku kena beritahu, setiap kali kes macam ni berlaku, aku nampak esoknya confirm demam. Maksudnya dia dah tak main dengan apa ketak lutut apa tak ada, tapi dia demam lah. Yang tu dia tak main lah. Yang macam awal tu memang ketak lutut terus pingsan. Yang the second one ni dah memang hati-hati lah. Kita tinggal kat kepala jenguk-jenguk tengok-tengok dan macam tu. Terus tidur. Okey, faham. So itu yang aku encounter. Actually ada kawan-kawan aku melalui benda yang sama. Tapi ada juga sini cerita yang nampak ramai daripada 4 orang tu pun pernah nampak. Okay, faham. Itu cerita orang lah. Macam aku lalui itu. Okay, baik guys. So disebabkan walaupun baru 2 kisah yang dikongsikan, so dia jadi macam agak menarik sebenarnya. Baik, untuk kita teruskan lagi nanti, kita kembali lagi sebentar lagi. Kita take a break sikit. Boleh. Take 5. Alright guys, see you again. Welcome back guys. So disebabkan kita tengah
panas tadi tengah peak cerita kedua tadi. Okay, so kita nak tengok, kita nak sambungan kisah tadi tu dekat part apa, tidur dekat apa, asrama Okay, teruskan. Okay, so macam tadi aku beritahu kan, aku awalnya susah nak tidur sebab malam tu kawan-kawan dah tidur, tapi aku tak boleh tidur malam tu tau. So bila aku tak boleh tidur tu, biasalah budak tak boleh tidur, jadi nak paksa tidur ni dalam keadaan tak boleh tidur. Lepas tu kita pun dah takut dah malam kan. So ambil selimut lah, tutup muka. Ambil selimut, tutup muka. And di tengah-tengah tu, waktu aku dah macam separuh nak lena tu kan, tengah-tengah on the way nak tidur tu, and waktu tu lah aku terdengar, aku dengar bunyi tapak kaki. Okay. So tapak kaki aku dengar ni, bunyi sebiji tapak kaki macam orang tengah berkawal. Macam orang hentak berkawal bunyi macam tersusun kedepak macam tu kan. So aku macam at that time aku rasa macam maybe orang kampung ke apa yang lalu situ, mungkin nak pergi ke hutan ke apa. Biasalah kampung ada je orang masuk hutan. Tapi disebabkan aku dengar tu, aku dia macam dah aku tak lena. Tapi aku dah takut kan. Tapi perangai aku ni, bila aku tak ada macam ni, aku macam nak double confirm. Itu apa? Itu apa sebenarnya? Sebab tempat kaki aku betul tepi dinding, atas tu memang tikap. So kalau aku bangun tu memang dah boleh tengok luar dah. Jadi aku macam just baring lah, angkat terus parah mata ni boleh nampak tingkap tu. Okay. So bila aku jemur aku angkat aku jemur tengok, tak tahu aku nampak apa. Tentara Jepun. Tahu pihak ni kan, tengok tu aku nampak lebih kurang macam 2-3 orang lah, 3-4 orang macam tu. Tak ramai lah. Tak ramai. Tapi aku nampak tu semua tak ada kepala. Memang aku tengok tu dah nampak macam tu. Tadi tak boleh lena, terus boleh lena. Loop tu terus padam. Tu memang yalah tak expect lah pengalaman, sebab orang cerita situasi di kawasan sekolah kami ni memang ada relate dengan kes-kes hantu sekolah kononnya kan. Tapi balik kepada kisah yang sejarah dekat tempat, betul, cerita-cerita orang lama kan. And tak sangka aku experience sendiri benda tu. Okay. So maksudnya untuk pengalaman dengan tentera Jepun ni setakat tu sahaja ke ataupun dia ada sambungan dari? Untuk aku sekali tu saja, alhamdulillah. Sekali tu sajalah. Sekali tu saja. Diberi ujian ataupun diberi peluang. At that time memang aku rasa aku tengok sekali tu je, aku macam aku tak tahu ke depan tu aku akan nampak lagi ke tak. Tapi sepengalaman aku membesar di sana, itu je sekali tu aku nampak. Kalau nak dikatakan pasal tentera Jepun ni, selama yang hang sekilas pandang tu, hang boleh describe detail dia ataupun hang memang hang tengok sat lepas tu macam Toilena. Aku rasa kan, kalau ada yang boleh describe detail dia kira dahsyat. Dia dah habis-habis dahsyat. Kira memang power lah. Memang tengok tu boleh tengok lama tu kira sempoi lah aku rasa. Steady lah. Sebab aku tengok aku jenguk tu, aku rasa tak lama pun. Tengok aku nampak, yang aku tahu aku nampak memang tak ada kepala. Okey. Aku terus terpadam. Maksud nampak tak ada kepala tu. Nampak aku terus macam terkejut. Lena terus. Tapi aku ni daripada dulu bila aku nampak benda-benda macam ni, esok tu aku akan demam. Maksudnya tak kisahlah nampak apa pun. Yang berkaitan dengan mistis masa budak lah, budak dulu. So aku nampak aku akan demam lah. Tu di antara yang relate berkenaan dengan kisah hantu Jepun yang aku nampak. Sekolah aku lah. So saya percaya yang sebenarnya kisah pasal tentera Jepun ni ramai je yang pernah experience ataupun yang pernah ada pengalaman dengan tentera Jepun ni. So saya jadi macam, maksudnya bukan dia seorang sajalah. Sebab saya pun sendiri pernah dengar cerita tentang pasal hantu Jepun ni. And then benda tu macam dia macam mana cakap? Dia actually sinonim je. Ada sinonim je. Lagi-lagi dengan budak asrama. Betul. So, orang lama encounter je benda-benda macam ni kalau daripada cerita dia. Depa lah. Tapi kita kena ingat sejauh mana kebenaran dia wallahu alam. Tapi yang experience dia merasalah benda ni. Tapi kita taklah nak membangga-banggakan pun. Dia just pengalaman sahaja. Betul. Baik.
kita enough dengan cerita yang kedua. So kita nak move on to the next story, to the next, orang kata storyline lah, perkongsian yang seterusnya. Okay, so next apa yang Mamu nak kongsikan ni? Okay, so ni aku just jumping ke peringkat menengah di waktu mana aku menengah. Di Kedah juga. Di Kedah juga. So okay. aku di sekolah yang sama. And di peringkat menengah ni, okay, kita cuba percepatkan. Situasi tu malam. So situasi tu biasalah, hantu ni jarang keluar siang. Jarang keluar siang. Hantu keluar siang belum puasa. Yang beli So- makanan tu siang belum puasa. Tu hantu. So tapi betul yang siang-siang ni selalu belum puasa lah no. Geng-geng hadut Sebab yang kena ikat. apa nak buat kan. Ai jangan disesi. Okay. So situasi dia malam. Teruskan. Situasi dia malam and di asrama menengah lain. Dia tak macam asrama pelajar sekolah rendah. Asrama pelajar sekolah rendah di dekat di area Padang. So di pelajar menengah ni, okey, di pelajar menengah, di peringkat menengah ni asrama kami pakai tu adalah bangunan yang saya mention di awal tadi. Oh, bangunan tinggalan Jepun ni. Yes. Okey. So kami pakai bangunan tu. Duduk dalam tu. Yes. kat Dia ni. jadi asrama lah, dia jadi bilik. So jadi bilik. Memang mantap. Tapi tak ada apa pun. Dia just cerita lama, cerita orang dulu. Kita pun tak pernah encounter yang pelik-pelik, tak pernah nampak lagi lah darah mengalir ke apa, tak ada lagi lah. Okay. So asrama kami ni dua tau. Dia ada depan belakang, tengah-tengah ni ada masjid. So di sebelah masjid, belah kiri masjid tu tandas dengan tempat mandi. Tapi di tandas dia ni hanya untuk tempat buang air kecil je. Untuk kencing sahaja. Tandas untuk buang air besar, dia luak sikit berdepan tu. Okay. So So depan tu, bangunan ke apa? kira tak bersambung dengan bangunan masjid lah. Dia ada bangunan satu okay. lagi. Okay. So cuma tandas yang untuk buang air kecil ni, dia sekali dengan tempat mandi. Okay. Dia sekali dengan tempat mandi. Dia punya pembuatan tandas dia tu, bila kita buang air kecil, kalau duduk tak nampak apalah, dia just dinding. Tapi kalau buang secara berdiri, Okay. cerita kecil pula Buang secara berdiri. And so bila kita berdiri tu, dia ada ruang yang kita boleh nampak luar. Oh, maksudnya dinding tu dia Separuh. taklah separuh. tinggi. Dia parah-parah, Dia tak menutup lah. tak menutup habis lah. Dia ada bumbung, tapi Okay. tengah ni dia kosong. Okay. So kita nampak straight line tu ialah kita nampak lah toilet Sebelah tandas yang untuk barracks tu. kan. Okay. So and di kawasan tu, belakang tu hutan buluh, bawah tu sungai, and belah ni ada rumah orang. Tengah-tengah antara rumah orang dengan toilet tu, dia ada satu pokok konen. Tahu buah konen? Buah konen tahu. Buah Dia konen spesies macam, mangga. dia macam buah plum. Spesies Okay. pelam mangga. So di sebelah sikit dengan buah ni detail lah, sebelah sikit dengan pokok konen tu ada telaga and terus tandas tu. Okay. And malam memang hutan lah, memang dia akan nampak gelap kat situ. Dia gelap kat situ, memang tak ada apa. So waktu tu 2 pagi. Biasalah kita terjaga pada tidur, lena sedap apa semua, terjaga. Nak kencing lah. So nak kencing kena jalan. Biasanya pelajar ni bila dia nak pergi ke toilet, dia akan kejut kawan. Sebab memang takut kawasan tu Standard gelap. berteman lah. Kawasan tu gelap. Standard berteman lah. So pada waktu tu aku kejut kawan tak mau bangun. Punya member ni kadang baik ni rapat tapi main kalau perangai tak guna tu minta tolong payah. Kena time emergency lah. Dia tak body kan. Kita pula jenis kita ada pengalaman pernah kencing atas tilam banyak kali lah zaman belajar dulu. Jadi dah malu tu banyak sangat. Jadi bila kita situasi macam tu, alhamdulillah terjaga, tak sempat buat atas tilam. Jadi nak kencing, tak ada kawan nak bangun. So tak apalah, jalan sorang-sorang pergi toilet. Waktu jalan tu okey je. Rainbow. Masuk toilet rainbow lah. And masuk kencing pula berdiri. And so bila Tak payah tengah ni detail. tak kena Okay, kena cerita. Tidak kalau okay. kalau aku beritahu orang dia ingat aku duduk. Okay. Sebab ni nak cerita aku nampak luar tu. Yang hanap okay. So bila kita pun mamai-mamai sambil mengantuk, sambil nak membuang tu. And waktu tu lah aku nampak satu pada mulanya dia macam tak nampak apa sangat. Okay. Tapi dia ada angin malam tu. So bila ada tu, awalnya aku macam separuh sedar. Ya biasalah benda-benda macam ni, kadang-kadang kita macam separuh sedar. Bila kita separuh sedar, kita nak double confirm.
Okay. Bila kita nak double confirm tu, waktu tu kita dah mula sedar. So pada waktu tu ketika aku membuang tu, aku perasan macam pelik. Kita dah tahu ada pokok konen, pergi toilet. Tengah-tengah antara pergi dengan toilet tu tak ada apa. Tak ada apa, gelap je lah. Gelap. Tapi kali ni aku perasan ada something. Aku Ai? perasan ada something. Dalam Dan gelap? benda tu dalam gelap. Dan benda tu besar. Ai. Benda tu besar. Gelap Okey, dan dia punya besar tu dia dengan toilet tu dia rendah sikit je. Kalau toilet tu ni dia parah-parah ni je. Sikit je. So Okey. besar ah. Okay. Dia memang besar. Okey. So aku tengok pada awal aku cuba fikir ada program apa-apa ke siang tadi yang depa pindah barang tak kat situ. Okay. Pada mulanya. Sebab biasa kita banyak program je di sekolah kan. Ajak asrama kan. So bila aku tengok macam apa? Tapi makin lama makin kita nak sedar tu, baru kita perasan bentuk dia ialah seperti mana bentuk macam orang. Tapi berbadan lebar, besar, Maksudnya dia memang tinggi lah. tinggi. And berbulu. Berbulu. Yang bestnya is makin lama makin sedap. Daripada kita nampak dia berbadan lebar, kita perasan dia ada bulu. Dan kita pasang rambut dia daripada atas sampai ke tanah. Rambut. So which is aku sedar tu aku perasan step by step. Uish, ada fasa. Dia makin lama tu makin nampak rupa dia. So aku waktu tu aku tengok. And waktu tu aku rasa macam maybe kawan nak prank lah. Tak, sekarang ni maksudnya situasi ni berlaku Han duk tengah kencing ni. Yes, tengah. Uish, Tak sempat nak tak spoil lah. tak spoil dia benda dah buang Dah buang lah. Tapi tak bergerak. Tengok nak tahu tu benda apa. Oh, dah habis dah lah betul. Dia tengok tapi lah. dia tengok. Oh. Uish. Okay, so bila aku tengok macam tu aku macam orang ke siapa nak prank ke macam tu kan. And dulu orang tak pergi prank lah, orang bagi kena lah. Kena. Kena ke apa. Kena orang lah. Sampailah yang paling membuatkan aku sedar ini adalah satu benda lain, entity, ialah ketika mana dia kepakkan tangannya. Dia macam ni. Lepas tu dia macam tu. Dia bergerak lah. Yes. Uish. Masa dia bergerak, and barulah aku perasan kuku. Which is, bayangkan dalam gelap kita boleh nampak detail. Sebenarnya kita punya fokus ni sebenarnya kuat je sebenarnya. Kalau kita dalam keadaan orang kata apa, adrenalin naik ke macam tu kan. Tapi sebenarnya kan, fun fact mata kita ni kan, dia lebih tajam bila gelap. Oh ya. Tak tahu apa dah. Oh ya. Hang relatekan benda ni dengan Animal Planet ke apa? Sempat selit member. Terus. Okay. So bila dia depa macam tu, okay. Maksud dia bergerak, dia tak okay. Pergerakan dia tu slow ke ataupun dia Slow. slow? Macam mana hang tengok cerita hantu kan, dia ni kan, dia aura farming tu. Dia macam tu. Aku macam Tak payah lah orang farming. Okay. lepas tu itu dah satu dah. Aku dah macam apa kan. Tu dia macam ni. Tangan macam ni. Kuku. Bayangkan Sekejap. kalau tangan, okay, secara realitinya kalau tangan jauh yang kita nampak, dia bergerak lah macam ni ke, dia buat macam ni ke, dia main tepuk-tepuk kan, kita tak akan perasan. Kita susah nak perasan sebab apa, objek tangan dia akan nampak kecil, betul. Tapi bila dia bergerak, apa yang membuat aku perasan adalah kuku dia. Maksudnya memang panjang. Panjang kuku dia. Memang panjang. So bila dia macam ni, Tapi dia dalam posisi berdiri lah. berdiri. Uish. So bila dia dah macam ni, masa tu aku betul-betul sedar. Tak aku buat apa. Pecut lah. Dah macam tu, pum, pecut. Tak basuh, tak fikir apa je. Aku fikir aku nak selamatkan selamat diri. lah. So bila keluar pada toilet tu, nak pergi kat asrama aku tu, dia kena lencong sikit lah daripada masjid. Okay. So bila lari tu aku melencong ke masjid. Betul-betul depan asrama aku tu dah cerah dah. Okay. Cerah, and ada public phone lama lah. Public phone dulu kan pakai public phone. So aku dekat je sampai kat public phone tu, rasa takut tu ada. Tapi rasa nak tahu benda tu ikut. Dan rasa nak pusing tahu. ni. So aku sambil lari tu aku Kali? sempat pusing. Okay. Masa aku sempat pusing, aku pasang benda tu, dia datang dalam bentuk menegak, tapi dia macam ni. Dia macam zigzag. Ui mak. Betul. This one is real. Weh, cheat code. Ini yang paling aku encounter yang sangat agresif lah. agresif. Wish. Sebelum ni
tak dikejar, tak ni. Oh, maksudnya tak ada pergerakan kaki ke tu? Yes, dia just datang macam layang tapi zigzag. Bayangkan, lari dalam keadaan ketakutan, gedik nak pergi tengok belakang, gatai nak Jadi pergi betul. tengok nampak. So kita dalam keadaan kepala otak yang tak boleh nak fikir secara normal, apa akan jadi? Aku kalau tak situasi macam tu tak normal, Kalau aku pingsan. sama aja. Pingsan tak? Rebah. Weh, plot twist gila. Jarak aku dengan pintu bilik aku tu, bilik asrama Sikit tu, lagi lah. 10 meter tak sampai. Allah. Apa salahnya kalau aku rebah je dalam bilik dulu? Alamak. So aku rebah, and aku sedar-sedar esok member-member aku dah angkat dah masuk bilik. Plot twist. So Tak itu yang sumpah paling. And benda ni bila ditanya balik lah dengan ustaz-ustaz aku pun, bila peserta balik benda ni dengan kawan-kawan yang mungkin ada pengalaman yang sama. Inilah dia perkataan hantu raya sebenarnya. Oh, tu lah hantu raya. Hantu raya. Tapi first time oh. Hantu raya berkuku tu. Aku pun tak, itulah bila membabitkan benda gaib ni, aku pun tak, orang lah kata hantu raya. Jadi aku pun sampai sekarang aku nak membezakan macam mana. Yalah, kita tak sempat duduk mengopi tanya macam mana hampa betul lah, punya geng betul. rupa macam mana, tak benar kan. Tapi kebiasaan apa ataupun secara umumnya orang akan describe hantu raya ni macam seolah-olah mawas yang berbulu. Betul. Mawas yang Betul. berbulu dan besar. Betul. Macam tu lah biasanya. So, Tapi tak tahulah ada kuku panjang ke macam tu. mungkin orang nampak kategori aku cerita tu sebab berbulu apa semua kan. Ni lah kan. Tapi itulah yang aku alam lah. Tapi yes. So pengsan. And So kehabisan endingnya tu macam mana? kehabisannya ialah pengsan dan esok kena tukar seluar baru. Oh, sambung buat time. So guys, ni orang kata cerita zaman pelajar lah, budak-budak biasa. Tanpa tak payahlah nak ajar sangat macam potong lah apa. Di kisah silam pengalaman. Kalau kena situasi macam tu, memang kadang-kadang kita tak boleh buat apa pun. Tapi sumpah cuak lah. kalau lari pusing belakang member macam gini, weh, melayang. Dia melayang, dia macam dia terapung lah, dia Yes, floating. yes. Kaki stay up. aku pun tak boleh nak tengok semua benda. Sebab dia datang laju. Bayangkan dia datang dalam keadaan laju yang aku sangkakan dia maybe boleh sampai kat belakang aku tu dalam split second. That's why sebelum dia sampai, aku bersyukur sangat, ya Allah, aku padam dulu. Yalah, sebab aku tak tahu apa kejadian. Yes. Okay lah guys, apa yang korang akan buat kalau korang dalam situasi macam tu? Kan? Korang dah lari dah ni, beri no lagi ni, belakang macam tu je. Weh, cheat code sumpah tu. Seram. Adakah korang akan macam tu sama shutdown ke ataupun sambung lagi? Kita tak tahu kan. Tapi cubalah share kan. Ya, apa yang betul. korang akan buat ke kan kat situasi macam tu kan. Okay, baik. Habis untuk cerita yang ketiga. Yang ketiga. Okay. So next, ada apa-apa lagi perkongsian? Saya open, tak ada masalah. Okay, memandangkan disebabkan so Kita mana nak cerita pasal horror je kan, pengalaman seram lah. Okay. So 3 cerita ni kita hang dah ceritakan berdasarkan pengalaman masa hang sekolah lah. So berbalik pada story timeline hang tadi. Hang kat Kedah, lepas tu kat Kelantan tak ada apa-apa, balik di Kedah balik tak ada apa. Balik Kedah balik tak ada masalah. Dah di KL. Okay, so di KL pula, di mana waktunya hang memulakan kerja. alam pekerjaan. Yeah. Alam pekerjaan. Okay. So teruskan. Okay. So disebabkan aku di Kelantan 5 tahun, Okay. tak encounter apa-apa, alhamdulillah. Tapi hang punya accent utara tak hilang tu. Berubah agak kadang-kadang. Sikit. Berubah agak di Kira jadi macam mana? Berubah jadi dia macam macam ikan singgah. macam cicak tokek lah. Jumpa ni colour ni, Zat ni colour ni. Dia kalau main bercampur. Faham okay. So okay. So kiranya 6 tahun aku dah tak encounter, dan aku tak pernah fikir apa yang maybe mungkin dah selesai benda ni lah, mungkin dah tak nampak kan. Tak pernah fikir pun. Tapi sedar-sedar 6 tahun dah aku tak nampak apa-apa, alhamdulillah. Macam tu lah. Sebab benda ni tak seronok. Yelah, dia bukanlah sesuatu yang
yang orang kata memberikan keseronokan tu Yes. sebenarnya. Okay. So actually di zaman sekolah yang aku cerita tiga-tiga cerita tadi tu yang memang aku pengsan lah. Tapi ada cerita yang aku dah makin lama makin dah terbiasa. Okay, faham. Ada nampak lah ada yang kalau aku nak tambah-tambah sikit lah di zaman sekolah tu aku pernah nampak mayat berbelit di atas wire elektrik. Pernah nampak. Yang tu tak pengsan. Tapi demam, of course, sama aja demam. Waktu tu naik motor dengan kawan aku pukul 3 pagi atas jalan raya. Masa nak balik nampak, kawan aku pun nampak, and kami demam dua-dua orang. And kalau fikir logik, macam mana mayat boleh berbelit atas wire? Faham tak? Iyalah. Dok, cerita dah hang yang tengok, aku yang jadi pelik. Betul. Aku pun sampai sekarang itu antara yang tak logik lah yang pernah aku encounter. And yang kedua, yang aku dengan kawan pernah nampak ramai-ramai orang panggil hantu galah tak silap. Which is dia which is dia langkah kaki, langkah tiang elektrik, wire elektrik dia langkah. Dan yang tu disaksikan lebih kurang 4 orang. Okay, faham. So Alright, so sebelum kita mulakan next story, so kita nak berehat sebentar. Kembali sebentar lagi guys. Welcome back guys. So setelah we take a break sekejap. So tu yang hantu raya tadi. Baik. Hantu raya betul lah. Okay, so kita nak kesinambungan kisah Showram daripada Mamu ketika Mamu ingin memulakan melangkahkan kaki ke alam pekerjaan, betul. ke alam dunia pekerjaan. Alam dunia pekerjaan, cantik dua. So okay, 2 alam lah. Producer sabar ya. Okay, dua alam. Okay, so going on. Oh, macam tu lah. So okay, so macam mana dia punya, okay, apakah yang okay, apa yang Okay. So banyak pula. okay. Okay. So waktu aku pindah ke alam pekerjaan, which is the first berhijrah. Okay. And secara profesional, taklah profesional kira yang betul-betul bekerja formal lah. formal Dia lah bukan bekerja, profesional tapi formal. sebab macam aku cakap tadi pun, di zaman belajar ada je buat side income macam tu kan. Okay. So waktu aku pindah ke KL, first pekerjaan aku yang betul-betul bekerja ialah aku di KL, which is aku bekerja sebagai warden. Dalam masa yang sama kita juga mengajak budak-budak dan mengajak dan jaga di Yayasan Kebajikan, Rumah Perlindungan Yayasan Kebajikan di KL. And berasrama lah, ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan, which is kami warden jaga pelajar perempuan lah. And warden kat waktu tu ada 3 orang. Ada aku, kawan aku Arif and Ustaz Hassan. So Ustaz Hassan paling lama lah jaga budak-budak ni. And aku tahun 2019 first masuk jaga. Dah 3 tahun. Asrama budak lelaki ni di Duta, which is dia tepi jalan bawah Bukit Tungku. Kira di kaki-kaki Bukit Tungku lah cerita dia. So waktu Ni asrama ke sekolah? Ni asrama. So sekolah lain? Budak-budak ni depa budak Yayasan Kebajikan ni, depa sekolah berlainan. Ada yang sekolah di sekolah biasa, kebangsaan biasa, ada yang sekolah dalam special punya sekolah. Sebab apa yang aku kena fahamkan ialah anak-anak Yayasan Kebajikan ni, dia kebanyakan akan berjaga dalam anak asnaf. So anak asnaf ni ada anak yatim, ada juga anak daripada yang mak ayah buang, ada yang daripada mak ayah kahwin berlainan negara, anak tu tak sah taraf, tak boleh dapat IC, so dia duduk di sekolah special lah. Sekolah special, bukan sekolah budak OKU lah, tak. Dia sekolah special ni maksudnya bukan di sekolah kebangsaan biasa lah. Dia bukan tapi special sekolah ni needs. ada kerajaan juga. Dia kena ikut beberapa prosedur, which is dia habis sekolah nanti dia boleh apply IC. Okay, macam faham. tu. So berlainan sekolah anak murid kami ni. Okay. So asrama depa dekat Duta tu, bawah Bukit Tungku tu, which is atas tu Bukit Tungku. Famous, apa yang tak tahu cerita pasal Bukit Tungku, peristiwa yang berlaku kat Bukit Tungku, boleh cari kat YouTube, ada je banyak orang cerita. Banyak. Cuma masa aku pindah di KL, aku tak tahulah berkenaan Bukit Tungku ni, mana tahu. Memang tak tahu apa. Okay.
So aku nak teruskan Sila. first peristiwa yang berlaku, which is dah berbulan. Aku jaga situ lebih kurang setahun lebih. Okay. Setahun lebih. Waktu PKP. Waktu PKP aku duduk situ. Cuk. So budak-budak sekolah ni panggil hang ustaz ke cikgu? Mereka panggil ustaz. Mereka biasa menyapa sebagai seorang ustaz lah. Dan Ustaz Fakrul lah. sebab aku pun berlatar belakang mengaji agama. Sekolah agama. So memang kita boleh mengajak budak, boleh tarbiyah budak, tak ada masalah pun. Biasalah. Okay. So panggil ustaz Fakrul panggil lah. ustaz. Tapi viewers jangan panggil ustaz. Tak payahlah. Shout out to student Ustaz Fakrul. Alright. So okay, situasinya berlaku di mana actually budak-budak ni banyak kali counter dengan benda-benda gaib ni sebab di bawah kaki bukit kan, kawasan hutan kat sebenarnya. Bukit Tungku pula. Bukit Tungku pula. And pada waktu tu pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi aku makan lewat. Okay. Malam tu aku memang makan. style hang makan lewat ke? Waktu tu biasalah balik budak-budak dah lena, kita Barulah penjaga ni ada bebas. me time. Okay, So ada me time. Biasalah waktu tu tak ingat sama ada aku main game ke apa, and then aku lewat sikit makan. Lepas tu aku makan. So bila makan nak basuh pinggan tu, basuh kat luar. Dia bukan dalam bangunan asrama tu. Dia kena keluar sikit. Dia adalah sebab basuh kat luar tu. The best thing is asrama budak-budak ni dia di kaki bukit. So daripada jalan raya naik, nak pergi kat asrama tu kena turun sikit. Okay. So side asrama tu akan nampak lereng bukit lah. Lereng bukit sikit. Lereng bukit. Dan lereng bukit ni dia berlumut. Dia berlumut. Biasalah bukit kan. So dia berlumut. Dan adalah pokok-pokok sikit kan, macam hutan jugalah. So waktu tu gelap biasalah malam kan. Jarang malam cerah. And malam memang akan gelap. Malam bulan di pagar. Tapi korangnya ni. So aku basuh pinggan. Okay, so aku basuh waktu nak basuh pinggan tu. Tiba-tiba aku rasa macam ada sesuatu yang tengok. Sesuatu tengok. Tu rasa baru. And sama juga perangai aku bila aku macam rasa something. Aku nak tahu apa dia. So aku ke kiri kanan tengok. Cari. Ai pelik. Cari kiri kanan memang tak jumpa. Okay. So apa aku buat? Aku dongak ke depan. Bila aku dongak ke depan. Okay. So bila aku dongak ke depan tu, aku nampak ada satu sosok bongkok yang duduk di lereng lumut tu, berdepan betul-betul dengan aku. Macam aku tengok dia tengok macam aku macam ni, tapi secara berdepan. Aku macam ni, basuh tu aku tengok, dia pun macam bongkoknya tengok. Tapi the thing is aku tak nampak muka. Sebab gelap kan. Gelap, tak nampak muka. Okay. Tapi yang aku boleh nampak sosok bongkok. Dia sat. Depan hang tu lereng bukit. So dia bongkok macam mana? Maksudnya memang bukan orang. Okay, untuk proof yang dia bukan orang, waktu mana aku tengok dia berdepan, dia pun tengok aku. Aku terkejut. Dia pun terkejut? Dia mungkin terkejut juga aku. Sebab lepas perasan kami berdepan, face to face, eye to eye ni, dia pusing. Dia macam pop naik. Terbang? Laju. Terbang ke lompat? Naik macam tu je. Aku tak tahu lah dia naik cakap naik ke, dia terbang ke. Tapi aku tahu macam tu lah. Tak sampai split second. Bila aku macam tu. Lereng bukit. Dia bongkok. Berlumut. Dia bongkok tu dalam keadaan menduduk pula. Dalam keadaan duduk ke berdiri? Dia macam cangkung. Tapi ikut logik lah kan. Bongkok merangkak dengan lereng bukit yang berlumut. Kalau orang licin jatuh, lah. orang akan jatuh. Dan aku tengok terkejut. Dia naik, aku lepas pinggan, aku lari terus masuk dalam. Okay, masa aku lari masuk dalam, di bangunan tu ada CCTV. So which Ustaz Hassan dia letak CCTV sebab pantau takut budak-budak ni buat apa-apa, kau keluar, kau main kau lewat malam kau apa, dia memang pantau lah budak-budak kan. So dia nampak aku lari. Bila dia nampak, bilik dia dengan bilik aku berdepan. Aku lari nak masuk bilik, dia buka pintu. Dia tanya aku, kenapa Ustaz Fakrul? Aku terus masuk bilik. Kau cakap kata cakap aku tenangkan Sat lah. Aku tenang Sat ni, tak pengsan dah lah, dah besar kan. So aku habit aku bila aku nampak benda macam ni, ayat yang keluar pada mulut aku ialah aku akan selalu kata la haula wala quwwata illa billah. Okay. So bila aku nampak, dan kawan aku yang Arif ni, dia dah terbiasa dengan aku. Dia dah tahu kalau aku dalam secara tak sengaja aku tersebut la haula wala ni,
Maksud ada Maksudnya aku ternampak. mesti ada something Aku terjadi ternampak lah. Yes, Okey, aku okey. ternampak. So bila aku sebut itu, aku duduk, aku tenang Sat. Lepas tu terus Sat San, so aku nampak apa tadi? Tu tanya. So aku cerita. Okey. So bila aku cerita kat dia, aku nampak macam ni sekian-sekian. Dia tak apalah, sebab aku ambil wuduk, basuh kaki apa semua, tidur. Lepas tu aku tidur. Tak ada lah demam apa. Bangun pagi esok aku bangun. Budak-budak dah gotong royong kawasan tu. Oh, maksudnya dia berkait lah. Budak-budak gotong royong kawasan tu. Kawasan tu dia ada satu pokok pisang kecil pokok pisang yang muda lagi tengah Yang tumbuh. baru nak tumbuh lah. Itu pun dia tebang. Okay, so aku duduk dengan Ustaz San, aku tanya apa dia. Ustaz San kata ni penghuni yang sama pernah kacau sebelum ni. Ustaz San kata ni maksud- adalah nenek. Oh ya. Ustaz San Oh, kata maksudnya nenek. pernah jadilah sebelum tu. Dah counter budak-budak ni dah pernah counter banyak kali. Ustaz San pun dah. Ustaz San ni the special thing is about dia belajar tentang ilmu perubatan dan dia ada juga menolong orang dari segi perubatan Islam yang halau benda ni apa semua. And dia belajar lah dalam bidang tu. And aku pun banyak bersembang dengan bab ni. Cuma bezanya aku dengan dia, aku tak belajar. Okey. Tapi aku ada pengalaman banyak berkenaan dengan tu, macam tadi kita pernah selit kan. Cuk. Cakap pasal perubatan Islam kan. Aku pernah dengar kata macam contoh. Contoh macam kita nak counter santau tu. Kita mesti belajar santau tu juga. Adakah tu betul ataupun itulah benda yang kalau pada sudut pandangan aku itu adalah satu benda yang sangat khurafat, jauh lah daripada apa yang Islam didik kita sebenarnya. Islam tak mengajak kita untuk berdepan dengan ilmu hitam dengan cara kita kena belajar ilmu hitam juga. Oh, bukan macam tu juga. Kita tak sangat jauh lah. Oh, faham. Dan ilmu perubatan ni, sebab aku tak belajar ilmu perubatan, jadi kalau tengok ramai orang yang buat ilmu perubatan ni, yang dalam dunia ilmu perubatan ni ada cara yang berbeza, tapi kepenggunaan dia adalah sama, which is menggunakan ayat Quran, ada yang pakai masih lagi dalam orang kata landasan ajaran Islam lah. Itu disebabkan aku bukan dalam bidang tu, jadi aku tak boleh explain lah. Okey, Aku explain pun akan jadi secara mengarut dasar sebenarnya lah, nanti. secara dasar je lah. Cuma Ustaz Hasan dia ada belajar itu. Ini terpulang kepada viewers, nak percaya tak percaya. Tak ada masalah. Pandangan masing-masing lah pandangan kan. masing-masing. So nak argue pun masing-masing punya pendapat, betul tak? Sebab aku memang pernah je ikut beliau, Ustaz Hasan ni, sebab aku rapat dengan dia macam adik abang. Sampai sekarang masih rapat. Dulu pernah je ikut dia berubat orang. Ada orang panggil berubat apa semua kan, pernah ikut. Okay, sepanjang hang duk ikut tu, what is the most worst situation? Ada pernah kami dipanggil. Sebab kami jaga rumah anak-anak yayasan kebajikan. So setiap minggu kami dipanggil oleh orang ternama, Datuk Datin, RT, yang selalu buat program dengan budak-budak ni. Charity lah. Yang duduk kat Bukit Tungku tu apa kan? Merata lah. Kadang Sabtu Ahad tu sampai 3-4 program sekali jalan. Pagi pergi sini, lepas tu tembok pergi Kuala Selangor, pergi sini, macam RT sampun. Memang kami akan ikut program dapat situ. jemputan macam-macam. Betul. Sebab dia pun nak raikan anak-anak ni. So normally bila pergi program macam ni, itu program yang biasa lah. Kalau relate dengan soalan tadi, antara yang pernah saya ingat aku, paling ada teruk seorang tiba-tiba melekat kat kaya dinding ni lah. Orang kaya ni, tak silap rumah dia dalam kawasan Bangsa, tak silap. Aku tak ingat lah, lama sebab waktu tu aku baru duduk KL, jadi aku tak ingat sangat jalan. Tak tahulah sangat. So mak dia nazak. Mak dia dah tua lah, nazak. So dia panggil budak-budak ni apa semua datang Baca buat majlis, baca Yasin apa macam tu je lah, doa selamat macam tu. Tapi orang tu dia ada niat lain sebenarnya. Dia nak panggil Ustaz Hasan, dalam diam dia nak minta Ustaz Hasan tu tolong tengok mak dia sebab kata mak dia nazak dah lama sangat. Cuma tak boleh pi. Faham tak? Tak boleh meninggal lah. So Ustaz Hasan pun lepas baca Yasin pun Ustaz Hasan minta izin. Awal tu mak dia memang nazak macam macam tu kan. Tapi bila mana Ustaz Hasan main, mak dia diam, tutup mulut, tak nazak. Tapi mak dia parti Ustaz Hasan. Tak nazak? Diam? Parti Ustaz Hasan. Lagi Ustaz Hasan dekat lagi dia juga. Dia juga itu lain ni. Tapi Ustaz Hasan tengok, senyum, dia macam cakap apa, lepas tu aku tak tahu Ustaz Hasan sembang apa dengan orang tu. Lepas tu kami balik pada majlis tu. Lepas tu Ustaz Hasan ada susulan duk ulang pergi rumah orang tu main pergi. Ustaz Hasan ada cerita sikit-sikit je lah orang ni. Adalah cerita. Maksudnya ni situasi apa, keadaan pesakit yang paling teruk lah. Kalau macam yang hang pernah nampak depan-depan kali,
Kok tiba-tiba terbang lekat kat ceiling lah. Tak ada. Oh dah, kalau perubatan ni tak nampak lah benda-benda dulu. Tak ada. nampak. Aku tak lah kot Oh. dalam cerita kan. Cerita seram, cerita hantu Oh, Melayu. dah. Kalau kan. ikut sasaran perubat tak pernah ada lagi tiba-tiba orang Tiba siap-siap macam Conjuring terus ke, terbang naik perak, atas, belum lagi lekat lah. di Spiderman tu. Tak, kita tak tahu pernah kan. nampak. Kalau ikut perubatan tak pernah tak pernah alhamdulillah. Okay lah, tak pernah kalau, benda kalau lagi. dah macam yang hang pernah nampak dapat depan tak? paling teruk lah. Apa yang perubatan kau? Dalam masa tengah duk berubat yang tu lah. Hak tu je lah. Yang tu je lah. Oh dia tak ada macam bersilat ke apa. Tak ada. Tak. Faham. Cuma apa yang aku boleh relate sikit lah berkenaan dengan ketika mana aku duduk di KL, aku encounter sebanyak 3 kali benda entiti ni. Yang satu yang tadi aku cerita. Yang kedua kami balik daripada Sunway Putra Mall. Which is daripada Sunway Putra Mall Coket tu, dia boleh naik Bukit Tungku turun kat asrama kami. Boleh turun kat asrama kami. Betul. So bila naik Bukit Tungku nak turun akan jumpa banyak-banyak rumah-rumah lama, banglo-banglo lama. Banglo lama. Banglo lama. Banglo ke bangla? Banglo. Banglo lama. Kan? Banglo. Okay. So ada satu banglo tu memang itu banglo terakhir yang kami akan pusing terus jumpa kami punya asrama. So dekat lah. Banglo tu ada ditutup dengan hutan dah pun. Allah. Oh okey. Tutup dengan hutan dah pun. So kalau kita nak buat shoot kat situ macam best. Anak shoot apa? Shoot apa? Kan? Outing. Okay. So malam tu ketika mana turun selekor tu, ini terlalu kejap sangat aku nampak. Terlalu sat sangat. Pusing je terus aku nampak ada benda berdiri tinggi, kalau putih rambut panjang. Aku terus la haula wala quwwata illa billah, aku pusing. Hilang. Masa tu yang kami naik van, turun nak balik malam kan. Yang bawa van tu Arik. Cantik. Aku duduk sebelah, aku nampak la haula wala quwwata illa billah. Arik jadi panik tak? Dia tak nampak. Aku yang nampak. Oh Lepas bas. tu, dia tak nampak. Lepas tu pusing. Arik dah tahu dah bila aku macam tu. Arik tu macam nampak tadi. Cakap nampak. Dia tanya. Cantik. Tapi dia inilah kadang-kadang beruntung jadi manusia yang tak nampak ni, sebab kepercayaan dia agak susah. Sebab dia tak nampak, dia tak pernah nampak dan tak pernah nampak dia sampai jadi besar. macam was-was lah kan. Dan dia punya react tu dia kata nampak Dia cakap nampak. Arif, kita tutup tepi Arif. Gentle. Tu macam tu lah. Jadi aku macam dia je. macam tu ya dia. Dia macam tu. Itu yang So itu macam sekilas pandang macam pandang tu je lah. tu. Okay. And satu lagi, sama juga jalan yang sama aku pernah balik. Tapi kali ni aku balik naik motor. Okay, aku balik naik motor, jalan di Bukit Tungku tu. Di laluan yang sama di Bukit Tungku tu, tapi bukan di laluan turun tu lah. Ni laluan jalan street di atas lah. Di atas jalan street. Laju, kelajuan yang aku bawa tu 1413 macam tu. kat Bukit Tungku. Bukit Tungku laju. Beracing ke? Lewat malam dah. Pukul 1 dah waktu nak lewat. balik lah. So tengah laju ni, kita tengah laju nak cepat sampai. Benda dah lewat dah 1-2 pagi. Memang nak balik dah lama-lama buat apa. Takut ada yang follow lah kan. So dalam secara tak sedar, masa tengah laju, tiba-tiba aku nampak ada satu benda di tengah jalan di awalnya. Cuma aku tak tahu tu benda apa. Dari jauh lah. Dari jauh. Okay. Tapi sebab aku ingat tu benda apa kon ke apa macam tu, kan? Aku teruskan kelajuan tu. Bila dah sampai dekat, aku perasan rupanya itu adalah sosok orang yang tengah merangkak. Ini yang betul-betul sekilas pandang. Tapi nampaklah orang merangkak. Orang merangkak dan putih. Orang tu putih ke? Pakai baju putih ke apa? Orang tu pakai baju putih. Mangkuk tu. Dalam kelajuan tu, bila dia ni, option yang aku ada ialah mengelak dengan seboleh mungkin lah. So dan alhamdulillah aku berjaya mengelak. Tapi dalam mengelak tu kita sempat tengok, mengelak tu sempat memang nampak orang berbaju putih. Dah lepas dia Pecut ke? Pacut. Apa segala corner yang ada atas Bukit Tungku tu semua lulus. Yang penting sampai. Tak serius lah. Betul. And itu entahlah, ada bila fikir balik benda ni macam relate dengan situasi yang ada orang ni pun pernah di Bukit Tungku dulu. Ni pun cerita orang enggak, tapi wallahualam sebab Bukit Tungku ni banyak ada cerita dah. Tapi yalah, kalau nak diikutkan pasal Bukit Tungku ni memang orang kata ada terlalu banyak dia, terlalu betul. banyak dia terlalu banyak kawasan bukit kan. Even aku sendiri pun pernah lah juga kan, orang kata ada pengalaman yang seram. 140 kat kelajuan tu. Tak ada 140. Oh, yeah. Tak ada. Buat grab. Buat grab 140 terbang makanan. Okay. So dah habis untuk
Yes. cerita So di waktu bahagian bekerja tu yang paling seram itu je lah yang alam bongkok tu lah. pekerjaan. Okey. Tapi kalau Ustaz Hassan punya cerita, kalau aku nak selit Ustaz Hassan ni, banyak dia pernah tengok orang menari di ruang budak. Orang yang menari tu berpakaian macam penari Siam. Yang ada tu apa semua kan. Crown apa semua. Yes. And dia sendiri pun pernah dikacau entiti yang sama dalam bilik dia. Ada budak yang kutip benda yang tak sepatutnya dalam hutan, sebab Bukit Tungku ni kawasan hutan. Kadang-kadang kena gotong royong. Betul. So ada budak yang terkutip benda, simpan dalam lemari, menyebabkan benda tu kacau satu asrama. Yang ni lah, yang duduk kat benda tu lah. So sampai ke Ustaz Hassan kena kumpul balik budak-budak, tanya budak-budak ada ambil apa, jumpa budak tu ambil batu sebenarnya, tapi batu tu dia macam batu color biru. Bukan batu biasa lah. Kalau aku tengok macam batu biasa je. Okey, faham. Tapi dan kebetulan situasi tu berlaku. Aku tak ada di asrama tu sebab aku balik kampung. Balik Ustaz Hassan cerita kat aku. And memang kena marah lah budak-budak kan, sebab memang kami daripada dulu kawasan hutan, kita dah pesan budak-budak bila gotong royong jangan kutip apa-apa. Okey. Tapi budak kami jaga ni hyper dia 10 kali ganda daripada budak lain. Faham. Seminit dia boleh bergerak 10 tempat. Faham. Baik. So sekadar itu sahaja untuk cerita daripada Mamu berkaitan dengan alam pekerjaan beliau sepanjang pengalaman beliau memulakan dunia pekerjaan di Kuala Lumpur. Betul. Setelah berhijrah daripada Penang, daripada Kedah. Betul. Lebih kurang lah, daripada Penang Kedah, Daripada utara berhijrah ke Kuala Lumpur untuk memulakan alam pekerjaan. Betul. Jadi jangan lupa, lepas ni kita akan sambung lagi. Ada sikit je lagi guys. Orang kata lebih kurang lah macam last part lah untuk korang Lebih balik kita pun macam dah lama sangat. Baik. Nantikan sebentar lagi guys. Kita berehat lagi sebentar lagi. Hey guys. Okay. Finally kita dah berada di bahagian yang terakhir. Dan ini yang sebenarnya apa yang saya nanti-nantikan sebenarnya dari tadi, sebab Mamus ni cakap dia memang simpan 14 ni sebab benda ni dia bukanlah terjadi kepada diri dia sendiri. Tapi dia macam mana? Someone yang related dengan someone yang related, pengalaman orang lain lah. Pengalaman orang lain yang berkaitan dengan Mamus ni. So tanpa kita melengahkan masa lagi, apa kata kita terus melompat ke dalam cerita tersebut. Okay, bring it on Mamu. So yang relate berkenaan dengan kawan yang ada kaitan dengan aku kan. So which is tadi ada cerita sikit berkenaan kawan aku Ustaz Hassan ni, which is orang yang biasa buat ilmu perubatan ni. Okay. Kita just nak cerita ringkas antara pengalaman yang dia pernah share dengan aku ya. Iaitu dia pernah encounter banyak hal lah yang ketika pernah jaga budak-budak kat asrama tu. Antaranya pernah tengok tadi pun aku dah mention orang menari dalam ruangan asrama tu, which orang tu berpakaian macam penari Siam. Okay. Itu. Dan dalam bilik dia sendiri ada nenek, and that's why dia boleh cakap ada nenek yang biasa kat situ, penghuni situ. Okay. Sebab bangunan tu pun bangunan lama dulu, bangunan kerajaan lama. So itu antara yang bila dengar tu seram lah. Sebab aku sendiri pun tak pernah tengok yang tari menari lagi. Yang sampai maksudnya yang menari tu bukan orang lah. Benda tu lah. Okay. Benda tu. Maksudnya bukanlah dia merasuk orang untuk menarikan. Dia memang benda tu. Okay. Dia macam mana, antara benda yang biasa kami dengar lah, yang biasa kami dengar sebagai orang yang pernah mengaji di sekolah agama ni, orang yang belajar ilmu perubatan ni biasanya akan encounter dengan hal-hal macam ni. Sebab kononnya benda tu macam suka mencabar. Okay. Mencabar. Nak tengok, bukan nak tengok lah, dia macam nak tahu orang yang ada kat situ tu boleh adapt tak dengan kewujudan dia. Maksudnya tak mana level hang ni, lebih kurang gitu lah. Macam tu lah, lebih kurang kalau bahasa kasar dia lah. Tapi wallahualam itu adalah pengalaman Ustaz Hassan yang Ustaz Hassan share, dan aku sendiri pun boleh kongsi lah juga dengan sebab pengalaman aku berbeza dengan dia. Berbeza dengan dia. And dia sendiri pun pernah cakap dekat aku apa yang aku pernah alami berdasarkan ilmu perubatan yang dia pernah belajar. Ialah aku ni berkemungkinan ada hijab yang terbuka. Sebab hijab ni dia berlapis-lapis tau. Sebab tu kadang ada orang cerita ada orang yang terbukanya hijab sampai setiap masa boleh nampak. Dia nak tengok dia boleh tengok, dia tak mau tengok dia tutup mata. Maksudnya macam dia boleh macam suka-suka hati lah, manually lah. Yes, ikut dia lah. Okay, faham. Macam aku ni ada certain kalau
Allah takdirkan nak bagi nampak-nampak. Maksudnya hang ni jenis yang mengikut keizinannya lah. Macam tu lah. Tak minta, tiba-tiba timbul. Okey. Macam tu. Okey. So itulah di antara pengalaman yang aku boleh share untuk podcast kali ni. So tu sajalah. Yes. Okey, faham. Kita pun nak balik So- nak balik tu. Relax lu ya. Tak adalah. Okay. So apa yang saya boleh simpulkan sebenarnya kalau nak diikutkan, boleh dikatakan agak menarik lah, agak menarik dan seram. Maksudnya kalaulah ditakdirkan situasi macam tu terjadi kat kita, dia jadi macam, kalau saya lah terang-terang saya cakap saya tak terima. Kan? Tak semua orang lah, tak semua orang dia boleh apa orang kata? Sebab berat sebenarnya Nak menghadapi benda yang dulunya kita tak percaya pun. Maksudnya benda yang bukan yang kita boleh nampak, macam kita tengok kawan-kawan kita kadang-kadang. Betul. So dia jadi macam something yang orang kata kalau Allah dah takdirkan, itu sebenarnya ujian orang kata sebagai ujian ke? Ujian. Kalau aku anggap itu adalah ujian lah. Kita tak pernah rasa benda tu anugerah ke apa semua. Tak pernah letak diri aku yang aku rasa macam ini anugerah yang aku boleh. Itu kira macam tak seronok pun tengok itu benda sebenarnya macam tugasan ni. yang berat jugalah sebenarnya kalau dikatakan kita macam tu. tengok benda macam ni, baik kita tengok bola macam lagi kan. Tengah musim-musim World Cup. Portugal? Tak ada. Alright, so Mamu, ada apa-apa kata-kata terakhir sebelum kita melabuhkan tirai untuk episod kali ni? Okay. So untuk viewers, just enjoy tengok podcast ni. Jangan terlalu fikir jauh, jangan terlalu mencari-cari kewujudan benda ni, sejauh apa kebenaran dia. Sebab yang pernah merasai, berpeluang merasai, walaupun kita tak minta dan tak suka, orang tu je tahu berkenaan dengan kewujudan alam ghaib ni. Bukanlah kata saya speciality yang tahu benda tak. Saya just terbabit dengan pengalaman yang pernah lalui sahaja. Jangan orang kata apa, jangan terlalu taksub dengan ini, just cerita pengalaman saya. Itu sahaja yang boleh saya kongsi. Terima kasih kepada semua yang mendengar dan terima kasih juga kepada Mafalab Studio di atas jemputan ni. Sekiranya ada tersalah cakap, tersalah bicara, tersakitkan hati siapa-siapa, saya mohon beribu kemaafan. Terima kasih juga kepada host sanggup melayan saya pada hari ini, and saya enjoy, and insyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Baiklah, so sekadar itu sahaja perkongsian daripada Mamu untuk guest kita kali ini, untuk episod kali ini juga. So seperti apa yang Mamu cakapkan tadi, saya minta maaf seandainya ada terkasar bahasa, tersalah cakap. Segala kekurangan itu datang daripada saya, dan segala kelebihan yang baik-baik itu semuanya daripada Yang Maha Esa. Alright, so untuk viewers, jangan lupa like, share and subscribe YouTube channel Mafalab Studio, okay? Untuk dan jangan lupa tekan loceng guys, untuk notification korang, untuk akan mungkin akan ada video-video yang akan diupload lagi, video-video baru kan, so korang tak akan terlepas. So biar korang alert sikit, senang sikit orang kata. Enjit sikit. Okay, so itu saja. Dan okay, thank you Mamu sebab sudi berkongsi. Thank you juga, thank you. Berkongsi pengalaman yang orang kata amat menarik lah kan. Alright, so itu saja daripada saya untuk podcast Mafalab Studio edisi Seram. Bye-bye.